Nak simpan untuk masa depan tapi tak tahu aset yang paling selamat? Jawapannya adalah emas. Emas adalah aset sebenar yang kekal bernilai walau zaman berganti. Jom saya kongsikan kenapa emas pilihan terbaik untuk simpanan jangka panjang. Ramai je sebenarnya yang masih tertanya-tanya, betul ke emas ni sesuai dijadikan aset untuk simpanan jangka panjang? Jom saya kongsikan 5 kelebihan emas yang patut tuan-tuan tahu. Pertama, nilai emas sentiasa terjamin sejak beribu tahun dahulu. Nilai emas tak pernah jadi kosong. Walau ekonomi goncang macam mana sekalipun, emas tetap bernilai. Kedua, emas ni sebagai aset fizikal yang mampu milik. Kalau kita nak beli tanah, kena ada modal yang besar. Tapi dengan emas, tuan-tuan boleh mula dengan kecil-kecilan. RM500. Ketiga, kekayaan dalam tangan. Simpan emas bermaksud tuan-tuan pegang kekayaan sebenar. Bila perlukan duit, boleh jual ataupun pajak sahaja emas itu. Keempat, aset mudah alih. Emas kecil, padat dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Nak pindah negeri atau luar negara pun boleh. Emas tetap laku di seluruh dunia. Kelima, tiada siapa yang tahu kita simpan emas. Emas tiada direkod dalam sistem kewangan. Hanya tuan-tuan sahaja yang tahu berapa emas yang tuan-tuan miliki. Kesimpulannya, jika tuan-tuan ada bajet untuk simpanan 2 tahun dan ke atas, sangat-sangat sesuai untuk dialihkan ke dalam bentuk emas. Nak saya bantu mulakan tabungan emas rendah RM100 melalui akaun Masgate Public Gold? Boleh klik link di bio untuk saya bantu tuan-tuan sebaiknya.